Assalamualaikum dan selamat pagi. Kalau kita basuh lagi. Inilah tempat tidur kami yang tadi di kawasan campsite. Apa nama tempat ni kita tak tahu. Nama tempat ni. Apa nama tempat ni? Jadi kami tak boleh nak tidur di kawasan campsite sebab perlu boosting terlebih dahulu. Jadi kami minta izin kepada staf di sini untuk menginap dulu sebab dah lewat ke 10 malam, ke 11 malam baru sampai di sini. Jadi dia orang sediakan satu wakaf di dalam hutan lah. Waktu di hutan. Lama lagi ya. Wakaf ni akan berhenti semalam tidur. Jadi kita berdiri dekat kubur. Okay, dan jam dah masuk ke 11 tengah hari. Kita tunggu masih lagi hujan. Jadi hujan brother. Hujan terpaksa gerak juga hari ni. Kalau tidak kita start sini. Perjalanan kita hari ni plan adalah lebih kurang 83 km. So kita plan, saya tak pasti berapa jumlah chop yang untuk hari ni. Nanti kita akan update berapa jumlah chop. So inilah setelah kita dah siap semak kita punya barang-barang dan juga ni basikal. So ni salah satu Abang Jiji nak tekan-tekan sesiapa yang pergi ke Korea ke Jepun tak pasti lah, China ke, ni yang trik Abang Jiji buat. Toilet kat sini dia tak ada saluran pipe, di mana dia orang ni kebanyakannya pakai tisu untuk mencuci. Jadi apa yang Abang DJ buat, kita tabuk botol dia untuk di kepalanya ni, uban ni untuk kita picit supaya air tu ada saluran dia keluar lah. Dia buat di sini. Dan pagi ni oleh kerana hujan lagi, so Abang DJ tak pasti video untuk Abang DJ buat lah sebab hujan kan. Nanti kalau ada dah cuaca dah okey, Abang DJ akan upload lah gambar-gambar ataupun video-video. Okay, kita jumpa. Wow, I've been there quite many times. Oh yeah, really? Yeah. I know. Which part of Kuala Lumpur? I know KL a little bit. Oh, very nice. Play. Good. Wow, you guys are crazy. Yeah. You are still. You all bring your bike? Yes. We. That's why my friend asking you about this Your bike. price, because in Malaysia this track is very expensive. Very expensive. You can buy here when you come last time. That's why my friend asking you. There are a lot of Come. The policeman close the lane, and we need to detour. Probably 10% of Seoul citizens will be there. Big crowd. Big crowd, yes. All this road, highway road up there, Yeah, jam from miles away. Yeah. To down there. yeah. All traffic jam. No, you cannot drive. Yeah. So If you come here, I would plan at the this. I don't know, maybe it depends on I strongly recommend to go to Jeju Island. Jeju. To circle Jeju. around. okay, Beautiful. beautiful. That's Jeju. that's about your luggage. It's 4 or 5 days. Very Jeju, good. it's really nice, Jeju. Jeju Island. Circle. We finished the last May. Yeah. It's beautiful. I have been in Jeju last around 7 years ago.
Okay, sahabat-sahabat semua, hari ni kita ada excited sikit lah. Rasa seronok pula duduk dekat Korea ni, dapat berborak dengan individu warga negara Korea yang boleh bahasa Inggeris. Tak ada hilang sekejap rasa bosan. Kalau tidak kami cakap sama-sama kami ni. Yang ni rasa seronok sikit lah, boleh lah. Tadi individu yang kita jumpa tadi, dia pun pernah bekerja di Malaysia, di Kuala Lumpur. So tu yang panjang cerita ni. Bagus jugalah rezeki kita hari ni dapat jumpa dengan dia dan dapat berkongsi cerita ataupun berkongsi pandangan dia berkaitan dengan laluan ni. Pagi ni oleh kerana hujan, jadi kami nampak di sini cycling ni. Mungkin orang lokal sini tak berkayuh kot sebab hujan. Tapi tak tahu lah kot tengah hari nanti. Sekarang ni pun dah tengah hari sebenarnya. Dah masuk jam 12.30 tengah hari. Kita pun agak lewat tadi, kat 12 lebih baru kita start berkayuh. Okay, kita jumpa lagi. View ni cantik antara laluan Fourpass River ni. Di kanan pokok dia. Sejuk pagi ni. Kayuh di kawasan laluan basikal ni dah agak tenang sikit sebab semalam memang betul-betul heavy punya cyclist yang mengambil kesempatan untuk kayuh sehingga malam. Kalau Abang Digi tengok daripada pagi sampai malam tak putus-putus. Diorang kayuh basikal, ada je individu yang kayuh basikal. Pagi ni baru kita nampak lengang. Belum nampak siapa lagi yang berkayuh. Kan, mungkin belum start lagi ke. Tapi nampak ya orang yang berjalan tu adalah. Okay, kita sampai salah satu point mendaki. Point mendaki dia. Pelan-pelan lah. Kita kayuh pelan-pelan. Tengok macam mana tu. Laluan basikal ni berada di sebelah highway, nampak? Mana? Daki tak ada. Betul-betul berada di sebelah highway. Abang DJ rasa yang ni, laluan ni dah masuk di luar kawasan Seoul. Jadi memang tak ramai yang berada di kawasan ni yang untuk cycling. Mungkin petang nanti kot. Inilah environment laluan di luar kawasan Seoul ni. Atas tu. Alright. Panas. 화장실 위에 있어요. 물도 나와요. Tak batu. Dia tak masuk ni. Di atas toilet, airnya juga keluar. Okey. Toilet. Thank you very much. Good. Batu ni. Okay ni. Tak, dia akan panas, dia akan tolak. Kalau tidak dia tak panas. Lagi dia melegak, tinggal je lah. Angkat dia punya tuduk. Dia tak akan panas sebab dia kena wak. Dia 100 dia tak pergi.
awak hari-hari ke berjalan di sini? Yang datang Ini kita berhenti seketika dekat kawasan sungai Han Leong ni. Jadi Kita masak siap, dah jam dah masuk 1:30. Jadi kita start rehat jap. Sambil tu kita breakfast kita pagi ni. Jadi kita ambil peluang ni untuk breakfast jap, dan kemam rush lah, breakfast sampai lunch. Nak fly drone, fly lah. Ya. Dan itu yang kita buat masak ni. Makan dulu lah kot. Walking. Kita masak nasi biryani kukus. Jalan. Apa ada jalan ni? Apa panggil? Jalan. Rendang daging. Jalan. Tengah makan ni ada seorang orang Korea ni datang. Dia nak berkawan kawannya. Dia tanya, dia stay sini. You want to eat? You try? It's okay. Boleh, kan? Jadi ya, boleh. Dia kata lapau. Saya dengar. Kalau tidak dia balon je tengah hari. Makan. Wah, ini kalau. Kalau 이슬람이 돼지고기 술 안 먹죠? dah daging ni. Ya. Apa? Orang Islam tidak makan daging babi atau minum alkohol, kan? Ya. No. Kan tak? Kita sambung semula perjalanan menuju hari ni menuju ke Jeoju. Tadi selepas kita ambil lunch, baru sekarang kita start kayu balik lah. So perjalanan masih lagi jauh lah, lebih kurang dalam 72 km lagi. Okay, jadi kita jumpa lagi. Baik, tepi sungai. Cantik sungai dia. Pasal Muhammad tu bukan Muhammad tu bukan. Belas sekali warna putih. Dah apa? Ha? Dah stay. Mana dia memang besar ada lah kan? Okay. Ni abang Digi nak share satu lagi lah. Orang Korea ni kebanyakan rumah dia orang banyak apartmen, style rumah tinggi lah. Jadi tak nampak lagi rumah-rumah yang rendah kan, semua tinggi. Nampak? Ni jambatan yang kita terpaksa lalui untuk cross sungai. Sebelah highway jambatan dia. Dah penat, tinggi dia punya struktur jambatan dia.
Okay, sekarang kita di salah sebuah kedai basikal. Kedai ni tepi laluan dia. Jadi Asri punya basikal ni dia ada sikit masalah. Dia tak naik. Asri ni. Tak ada masalah apa dia. So ni antara kedai-kedai dalam kedai dia. Banger saja banyak. Empangan. Ni salah satu empangan yang dekat Korea. Tak tahu nama empangan ni apa, dia tulis tulisan Korea ni. Empangan Padang. Empangan Padang. Cantik. Baik. Okay. Ini merupakan tunnel dulu tunnel kereta api. Jadi dah jadi alignment ni dah jadikan sebagai laluan basikal. So ini untuk tunnel basikal. Oi, excited. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana tunnel basikal. Apa gambar muka sana? Itu dia ini. Ada dua. Suasana di sana. Nice. Yeah, Enjoy. Yeah. Are you renting the bicycle or? Yes. Right. Oh, dia tu lah tengok track. Dia renting. Sewa. Dari mana ni? Hello. Hello. Hai. Boleh sewa. Baik tasik ni. Baik, ini adalah laluan train di Korea. Dulu di mana laluan asal untuk laluan basikal ni merupakan laluan kereta api. Jadi kerajaan Korea telah memajukan teknologi kenderaan kereta api ni, di mana laluan ni diorang dah start buat bullet train. Jadi laluan kereta api asal yang diorang ni, diorang tak abaikan begitu saja. So diorang bina lah laluan basikal sebagai sektor pelancongan, dan juga aktiviti dadah untuk rakyat tempatan. Ini adalah laluan Korea Pass ni, panjang 700 km. Diorang bina untuk kegunaan seharian. Asal hutan belantara. Cantik dan gelap. Oi.
Ini jambatan, salah satu jambatan yang cross sungai ni. Jambatan ni kasar. Dulu jambatan, mungkin jambatan tapi lah. Jadi sekarang ni daripada jambatan ni tak digunakan dan rosak. Oh dah. So dia orang naikkan, jadikan jambatan ni sebagai sektor pelancongan. I want to get a train trip to go there, and I want to improve my English skill. Okay, good one, good one. This year April, I got a Kinabalu Mountain. Okay, Yeah, yeah. Sabah. Yeah, almost Sabah. die. My friend. Oh really? Certificate Kinabalu. Oh really? Yeah, This guy over there. he's got. We need more. Maybe. Yeah. The Korean are very the Mount Kinabalu is very famous for the Korean, right? Yeah, but at the time the raining a lot. I almost die here. Yeah. You're going to exactly avoid November until March because there are rainy season over there. Rainy season. Yeah, rainy season. Oh, November. November. Starting Starting from November October to until March. Until March. really? Yeah. Better weather, maybe. Weather. Oh yeah, the raining, bad weather. Yeah. Oh, okay. So I suggest you coming to Malaysia, start April until October. It's very October. nice. Yeah, Until September. Maybe in September is okay. September is not. Yeah. Oh. Uh, So where is your first day night? Here? yeah. You are Yongdo. Yongdo? First. Please. Then we have a cooking stuff. So You're of these areas. You wanna taste? yeah, we want we want to go to Yeoju to stay at the Yeoju, but now it's 4:20, so we don't make it. I think around 5:30 or 6 o'clock. Okay. So we must get a new place to have a campsite. Camping site. Yeah. So that's why if you So we are here, right? Yeah, here. This right here. So we are here. Dia ambil gambar ni kat terowong ni lah. We are sampai di terowong. So gambar ini gambaran dalam sebuah terowong basikal di negara Korea Selatan, salah satu terowong. Bunyi air terjun. Ha? Itu kalau mandi makan. Mana? Mana dia? Ada dalam. Gambar. 방향 왼쪽 경사로 진입입니다. Oh, cili ya. Pokok cili. Sekarang ni laluan ni kita ada jumpa padi bukit lah. Dah cukup usia untuk matang, cukup matang untuk dituai. Dia ada bukit sebelah kiri saya. Cantik kan?
Kan? Musim bunga. Okay, musim bunga itu panas kot. Ni padi? Ni padi lagi. Padi. Ini namanya padi rumah. Nama dia padi rumah lah. Kita pakai beras sini. Ini untuk sewa ke rumah sendiri? Mana? Rumah sendiri ni. Ni sewa. Orang kaya-kaya kat sini ni. Rumah seorang-seorang. Ha? Ya? Ini tak bergaul dengan orang kot. Tak bergaul dengan orang. Gila. Ni macam country hut ke tahu tak? Jangan berkedai. Dah masuk kawasan kampung orang ni. Kampung ni. Perumahan orang lah. Bukan laluan basikal lagi lah. Ini bukan laluan basikal tau. Dia sharing ini. Dah masuk kampung orang lah ni. Padi ni. 500m 후 2시 방향 오른쪽 길입니다. Memanglah Kedah maju 2010 dia bawa apa tahun berapa ni. Kita bawa dia. Kita bawa lagi. Tapi padi dia macam pulut sikit. Cuma pasal sini dia tak ada rumput sampai bukan orang jaga. Tak rosak. Orang jaga. Taklah macam belah negara kita pun ada orang jaga. Tapi ada ke lalang semua. Okey, di dalam kawasan kampung ni. Ni buah limau. Buah limau, pokok limau. Di dalam kawasan kampung ni. Okey, yang depan ni kita nampak ada dua line biru dan juga line putih. So line biru ni untuk basikal. Sharing. Jadi kita guide untuk penunggang basikal duduk line biru. Line biru. Abang DJ ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang terus menyokong Abang DJ. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Abang DJ ni. Dan nantikan video seterusnya perjalanan Abang DJ di negara Korea Selatan ini. Sekian, Assalamualaikum.